Siapa kat sini suka makan leher ayam? Korang tahu tak? Dulu kan, aku pernah dengar kalau siapa makan leher ayam ni, kepala dia teleng tau. Masa dulu-dulu, setiap kali korang makan leher ayam je, orang akan cakap, makanlah lagi leher ayam tu. Nanti lama-lama kepala kau sengit. Sebab tu lah korang takut nak makan leher ayam. Aku tahu, sebab aku pun suka je leher ayam tu tau sebenarnya. Tapi itulah, aku takut sikit sebab bila dengar benda-benda macam tu kan. Sampai umur aku 26 ni pun, aku takut lagi tau nak makan leher ayam tu. Aku makan, tak ada pula sengit-sengit tau. Tapi satu benda lah yang aku takut, sebab aku pernah terfikir, Tanta, tulang aku ni tengah sengit slow-slow tau. Takut dah tua nanti, makin lama kau pun tak perasan yang kau dah macam ni je kan. Sebenarnya, korang tahu tak, diorang tak kasih kita makan leher ayam ni sebab leher ayam ni part yang paling banyak lemak dengan kolesterol tau. Bukan dia akan sengitkan kepala korang, tapi dia akan gemukkan korang tau. Sebenarnya, orang dulu-dulu, diorang cipta mitos yang makan leher ayam, kepala sengit apa semua ni sebab diorang nak kurangkan kita makan makanan yang kurang sihat. Boleh makan, tapi janganlah sampai lebih-lebih sangat. Banyak je mitos. Korang pernah dengar tak? Yang kata kalau tunjuk pelangi, lepas tu nanti tangan kudung lah, jari kudung lah. Lepas tu angkat, kita baring tu sambil angkat kaki dua kat belakang tu, orang kata nanti mak ayah kita cepat meninggal. Sebenarnya diorang cipta mitos-mitos ni semua sebab diorang nak nasihatkan kita supaya kita lebih nak jaga adab. Orang Melayu kan penuh dengan adab. So lepas ni kalau korang nak makan lagi leher ayam tu boleh, tapi kontrol-kontrol lah, okey? Korang kalau ada cerita-cerita yang pelik ke yang korang suka nak kita orang ceritakan kat korang, cuba korang komen cerita apa. Mana tahu ada orang yang tak tahu, sampai sekarang pun still tak makan leher ayam sebab takut kepala teleng. Kan?